Mana rumah kau adik? Akak nak sangat tengok rumah kau adik. Jom adik bawa rumah strawberry adik. Alah, dekat je rumah adik aku ni rupanya. Tak payah beli beras lepas ni. Minta je lah kat rumah adik. Alah kau ni kak, suruh lelaki kau beli beras tu. Sorry. Ini adalah rumah strawberry adik. Rumah warna pink, baju pun warna pink, semua pink, hati pun pink. Tapi kita nak bagi tahu rumah ini berkonsepkan moden, tapi kita nak kekalkan tradisional Melayu tu dengan tambah tunjuk langit dekat atas. Dan untuk rumah ni berkeluasan 1792 kaki persegi dan kita sekarang berada di ruangan anjung yang cukup luas. Dan dekat sini kalau kita nak buat rumah dekat-dekat dengan family dan adik-beradik, dekat sinilah yang sesuai untuk kita lepak-lepak petang dengan family kita. Jom Apip bawakan anda ke dalam. Masya Allah, ya Allah, besarnya rumah kau ni. Kenapa besar-besar sangat ni? Nampak je adik kurus kering macam ni, tapi minat adik memang suka yang besar-besar bas macam ni. Besar dan luas. Nampak tak macam dewan, tapi ingat tak masa kecil-kecil dulu kak? Dekat tengah-tengah ni kita boleh tidur berlambak dekat sini dengan adik-beradik, dengan family semua dekat tengah-tengah. Dan yang khasnya kita ada folding door. Dekat sini boleh buka supaya kita punya pencahayaan dan juga udara boleh masuk ke ruangan kita punya ruang tamu ni. Pada ruang tamu ni kita boleh masuk ke ruang dapur. Boleh nampak terus ini adalah open concept yang kita nak supaya kita nampak kita punya dapur dekat sini. Dekat ruang dapur ni kita ada satu ruang lagi khas untuk solat. Siap dengan bandar lagi supaya kita lebih selesa. Ni kalau dekat atas ni kita boleh letak aircon dekat sini supaya lebih sejuk masa kita nak solat. Dan juga dekat sini kita ada untuk tandas satu untuk kita ambil wuduk semua. Dan ini adalah boleh berkongsi dengan tetamu-tetamu yang lain. Dan satu lagi ruangan store dekat sini, boleh letak apa-apa dekat sini. Adik ni tak suka sangat kalau rumah kita ada bilik banyak-banyak sebab kita ni seorang takut Criminal offensive side eye. So bilik yang pertama cukup luas, kita pasangkan SPC untuk nampak lebih moden. Dekat depan ni kita ada tingkap yang curve macam ini. Dan untuk setiap bilik yang ada, kita ada dua bilik ni. Yang bilik pertama pun kita ada tandas dekat sini. Untuk bilik yang kedua pula, ini boleh untuk letakkan kita punya anak-anak dekat sini. Ada satu orang je anak, so kita boleh letak dekat sini untuk bilik belajar ataupun anak-anak boleh tidur di bilik yang pertama tadi. Tapi dekat sini Abang nak beritahu, macam biasa kita ada shower satu, toilet satu dan juga sinki satu. Dan full mozaik juga untuk rumah ni. Kalau korang nak bina rumah atas tanah sendiri ataupun dengan package-package yang Planland sediakan, Anda boleh kontak kami atau klik link di bio atau datang ke office kami di Pari Raja Batu Pahat Johor atau di Bandar Bukit Mahkota Bangi Selangor.